Depa buang mayat kat sini kan. Hui, apa ni? Ada mayat. Okey kan. Assalamualaikum. Semalam kan ada update, abang nak pi air emas kan. Padahal tak ada apa tapi saja nak rasa. Orang kata kalau orang kata sebut nak ke suasana kan. Okay, so hari ni abang dengan partner abang, member abang, dia sanggup nak main nak rekod. Tadi abang dah panjat bukit lah. Bukit ni ketinggian dalam 20,000 kaki daripada dasar laut. Pemain-main lah. Kami panjat kereta kelisa kan. Ke kami dah panjat, so kali ni abang kena turun pula. Sebab apa kena turun? Sebab ni jadi curam. Sebab abang ada bunyi ayat kat bawah. Sebab apa yang abang tahu, emas ni dia ada dekat tanah yang selut-selut. Lepas tu air dia laju. Okay, so abang nak pergi tengok. Okay, jom. Tunjuk kat bawah tu ada mayat. Mereka lempak mayat. Bukusan tu warna putih tu. Air. Mereka buang mayat kat sini kan. Hui, apa ni? Ada mayat. Gitu kan? Tempat ni tinggi. Tapi abang heran lah. Setinggi-tinggi bukit ni abang jumpa rumah Cina sebiji atas tu. Abang heran macam mana dia boleh buat rumah atas tu. No? Tapi adalah akses jalan dah. Mereka buat abu simen tu. Kisah kan? Apa dah dengar bunyi ayat tu? Kan? Kisah ayat kat bawah. Kita tengok. Tengok macam gaya ni boleh dapat 2 kilo emas hari ni. Ya kan? Jadi kita tengok. Ni pun, kita dah sampai dekat bawah ni. Cantik tempat ni. Nak buat harping boleh ni. Ni tak bawa barang. Kok jumpa ular apa-apa kan. Ular kapok mesti ada ni, ular kapok ni. Tengok. Bom eh. Apa tengok tu? Ada ayat cantik kan? Wih. Wih. Lebah. Wih. Lagi. Lagi. Gitu kan? Nampak tak belakang abang tu? Dia punya ayak. Sebab sekarang ni hujan. Mungkin air daripada atas turun. Okay, so kan abang dah dapat satu pot tu. Tu. Yang ni ada pasir. Okay, so abang nak pergi belah sana. Wih. Kena gigit dengan penyengat. Katai. Okay, so kan? Jom kita pergi sebelah sana. Kena rekod berhenti sat. Abang sebab kalau orang rekod jatuh tak apa. Jangan esek jatuh. Okay kan? Jom. Okay kan? Abang dah sampai tempat yang ada pasir. Apa nampak belakang abang? Cantik kan? Cantik tempat ni. Kalau siapa nak main boleh main. Cuma dia curam sikit lah. Tapi kalau air daripada atas turun bukit, mati tau. Aku boleh lari atas tu. Pakai atas sini tu. Tu macam mana orang nak buat? Weh, banyak. Ni confirm ni gang. Kalau habis ayak ni 2-3 kilo confirm ni mah. Tak bertry. Macam ni lah. Macam ni lah. Habis tak biasa. Ni contohlah kalau jumpa emas kan. Kalau jumpa sebut-sebut emas kan. Mesti abang kena marah kan. Sebab dia kata tempat mereka. Tak ada geng. Okey, dah pandai dah. Tapi mungkin tempat air yang apa? Tapi abang telah tanya dekat Google. Dia kata tempat yang orang kata berselut. Selut-selut yang hitam kan, tanah-tanah yang ada bau sikit tu. Dia kata kat situ ada.
Oh, dia tinggal pasir halus lah. Dia dah makin pandai dah kan? Dah makin pandai dah. Wah. Hehe. Dia tempat yang ada pasir mesti ada kan? Sebut-sebut dia ada kan tak? Nak tengok belakang sekejap lagi air turun lagi. Mesti siapa-siapa yang tengok video Abang ni gelak kan? Abang dia buat apa? Abang sajalah, Jah kata nak ke suasana. Sebab apa kata? Nak rasa besi banyak kan? Biji besi banyak. Ada Un. Tapi yang hitam-hitam tu biji besi kan? Ada ya? Ada. Ada. Ada ni. Ni apa besi? Apa? Biji besi je ada. Kan? Mah ni kan? Kan? Mah kan? Kan ni? Ni orang panggil mah hitam ni. Nampak? Nampak? Ada ni. Gagal kita cari lain. Nampak ni? Tu. Ni mah kan? Bukan kilat kan? Tu. Tu. Pasal apa mah ni putih? Mah putih ni. Tu mah putih ni. Ada geng. Cuma mah ni tak matang lagi ni. Mah muda. Tapi kalau baru dapat banyak ni, nak cukup sekilo pun apa? Oh, tak boleh ni. Pergi beli mah kat kedai lah senang. Okey lah geng. Tambah air kaya macam ni. Beli mah kat kedai lah senang. Tunggu mah murah sikit.
Betul? Kilat kan? Okey lah geng. Nampaknya kerja abang ni tak berhasil, tak ada emas hari ni. Okey, jom. So abang dah dapat jawapan dah. Tak semua tempat yang air mengalir ada batu, ada emas. Tak. Tak semestinya So dah terjawab dah untuk konten abang. Nasib baik modal ni Kuali jumpa. Yang ni beli kat scrap. So tak ada modal sangat abang perlukan. Alamak. Cuma abang boleh bagi tahu kat hampa tempat ni memang cantik. So siapa-siapa nak buat camping malam-malam kan, tapi bahayalah. Tak apa ada tak tahu dalam hutan ni. Siapa boleh main. Location cari sendiri. Sebab anjing banyak kat atas. Cantik kan tempat? Apa tengok kat belakang? Biasa tempat macam ni dia katak banyak tau, tapi katak tak ada. Biasa kalau tak ada katak, ular banyak. Dua tu lah. Tak ada geng. Abang cuba cari katak tak ada. Cari mah tak ada. Cari katak pun tak ada. Abang nak tunjukkan apa katak. Katak spesies yang duduk dekat batu kan, yang besar-besar tu. Tak ada. Ni tempat ni kalau kita buat elok-elok ni cantik ni. Pada ayat terjun. Okey kan? Itu saja video abang. Untuk hari ni, hari pun dah nak malam dah ni. Jom kita balik. Nanti kita sambung cari lain mas. Ataupun kita pergi cari mas dekat kedai lah. Senang. Okey kan? Apa nak suruh abang buat video apa lagi, apa komen, abang terus pergi buat. Untuk mah tak boleh lah, mah kena pergi beli kat kedai lah. Payah. Cari payah. Assalamualaikum.